Selamat kembali ke episod 173 Keluar Sekejap. Syaril, sudah lama ada permintaan daripada pendengar, penonton KS supaya kita buat kolaborasi dengan orang ini yang bersama dengan kita dalam studio KS. Syaril biasa dengan ZRA Stream. Biasa dengan ZRA Stream, tapi lebih biasa dengan individu je. Sebab satu zaman ketika dahulu sebelum dia buat ZRA Stream ni, dia merupakan tokoh dan pemimpin besar dalam TV Al-Hijrah. Jadi zaman saya dapat jemputan pergi TV Al-Hijrah, beliau lah yang saya banyak bersua dan bercakap. Tapi pengalamannya sebenarnya lagi lama daripada itu. Pernah menjadi seorang penulis wartawan di utusan Malaysia. Dan dah menang banyak anugerah kewartawanan dan anugerah sastra. Tapi yang saya kagum dengan tetamu kita ni, Syaril, dia simpan macam-macam dalam otak dia. Dan dia macam dia stream commentary ZRA Stream, dia cakap saja. Dia cakap dan dia dah hafal segala-galanya, daripada tarikh, daripada peristiwa, daripada nama orang, dan kepakaran dia selain daripada macam-macam topik adalah berkenaan dengan dunia ketamadunan Islam lah, especially di Timur Tengah dan geopolitik Timur Tengah. Tepat sekali. Dan dia menjadi contoh bagaimana seorang wartawan ataupun jurnalis boleh menjadi tokoh pemikir lah dalam masyarakat, bukan hanya melapor sesuatu berita. Betul. Dan kita juga nak bincang dengan beliau berkenaan dengan pengalaman yang terbaru, iaitu sebagai seorang peserta dalam Global Sumut Flotilla yang telah belayar daripada beberapa pelabuhan di lautan Mediterranean ke arah Gaza, tetapi akhirnya diculik oleh tentera Zionis daripada Israel. Jadi kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, tidak lain tidak bukan Tuan Haji Zainal Rashid bin Ahmad. Apa khabar, Haji? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kerana akhirnya setelah beberapa percubaan, desakan dan percubaan, kita dapat bersama dengan Tuan Haji pada hari ini. Mungkin kita bermula dengan benda yang semua orang tengah cakap lah, berkaitan dengan Global Sumut Flotilla. Hari ini pun kita dapat berita bahawa peserta dalam Freedom Flotilla telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ada beberapa peserta daripada Malaysia, terdiri daripada profesor, doktor yang juga diculik, ditangkap dan akhirnya dibebaskan. Tetapi mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikit tentang GSF, Global Sumut Flotilla. Dah banyak laporan dan dah banyak penampilan di media. Tetapi di atas sofa KS ni, mungkin saya nak tanya yang pertama, sebab Tuan Haji dah lama memperjuangkan isu Palestin. Malah pada tahun 2005 Tuan Haji telah menyelinap masuk ke Israel dan tebing barat, West Bank, sebagai pelancong untuk merakam dokumentari tentang keadaan umat Islam di bawah penduduk, di bawah rejim Israel lah. Tetapi kali ni apa pengalaman Tuan Haji, terutamanya bila berdepan dengan tentera Zionis ni? Okay. Masa tahun 2005-2007 kita nak masuk ke border tebing barat, walaupun kita sebut masuk ke tebing barat, tapi ini dah wilayah yang diduduki oleh Israel. Dan waktu tu kita tak boleh pakai visa wartawan kerana tak akan dibenarkan lah. Jadi masuk sebagai visa pelancong. 11 jam kena interrogate untuk lepas kerana kita Malaysia. Tapi saya dah ada pengalaman masuk ke banyak negara. Pertama adalah distortion lah. Kita belajar tentang bagaimana nak memindahkan syak kepada okey. Jadi dressing, pakaian, macam pelancong lah. Kemudian Tuan Haji pakai apa? Pakai baju buruk, seluar buruk supaya nampak waktu disiasat tu kita boleh distort gangguan siasatan tu untuk tidak kelihatan high profile. Lepas tu kita no English. Kita tanyanya no English. Untuk mengelakkan komunikasi menjadi lebih detail. Dan kita advise kepada semua troop kita tu seorang je yang akan bercakap. Jadi kita kurangkan kebolehupayaan orang yang menyiasat kita tu mendapat lebih banyak maklumat kerana kita terlampau mendedahkan diri kita. Jadi 11 jam tu interrogate tu, kita dah tahu style Israel ni adalah konsistensi. Dia tanya you di atas kertas putih tu, untuk jawab 2 benda je, alamat dan tujuan. Lepas tu counter lain pula panggil, kena isi lagi
atas kertas putih tu alamat dan tujuan. Dia nak tengok consistency tu lah. Dan lepas tu baru kita tahu kamera dia pantau kita punya body language. Jadi bila seorang pelancong Jepun bagi tahu kata dia sedang pantau body language, kita nak down lagi kita punya gambaran kata kita ni kumpulan orang-orang yang ada matlamat kan. Kita habiskan masa merokok, kita habiskan banyak benda yang nak pastikan profil kita tidak disyaki lah. Itu juga sama waktu saya masuk dalam takbai ketika undang-undang darurat tentera. Jadi kita terpaksa dedarkan kata saya ada pelacur yang saya janji nak kahwin. Sekarang dia dah tak makan banyak hari sebab pelancong tak dibenarkan masuk. Jadi dengan tu kita boleh menipu pihak tentera Thailand dan juga intelijen Thailand di sempadan yang benarkan kita masuk dan baru. Jadi kerana pengalaman menyelinap di Afghanistan berurusan dengan pihak Amerika apa semua, saya belajar sikit lah. Distort ni adalah benda yang sangat penting. Memindahkan tumpuan penyiasat kepada kita. Cuma bila ikut sumut ni profil kita dah terdedah. Boleh buat sekali je lah. Pasal flotilla ni, coalition flotilla ni dah dianggap sebagai pasukan yang menentang pasukan yang cuba mendaulatkan perairan Palestin daripada tahun 2008. Jadi beza lah. Dan ini pun first time kali saya join dengan grup yang besar. Sebelum tu memang bergerak 2-3 orang dengan menampilkan diri sebagai pelancong tapi buat kerja kewartawanan. Saya ada pengalaman dulu untuk cuba menyertai flotilla. Awal dalam tahun sebelum saya join Jemaah Menteri 2010 mungkin 2010. Mabi Mabara. Mabara. Tapi masa tu saya masih lagi ingat kita terpaksa tunggu di pelabuhan. Pelabuhan saya Kofu di Greece. Dalam 2-3 minggu. Dan bila kita dah ada peluang nak pergi tu, sebab macam-macam masalah lah. Tuan Haji pun tahu. Tiba-tiba enjin rosak lah, tiba-tiba kapten tukar lah. Ni memang dia punya taktik. Kita tahulah taktik Zionis ni. Bila kita nak keluar tu saja, kita dikepung oleh tentera laut Greece yang tak benarkan kita keluar. Sebab dia dapat tekanan daripada Israel, dapat tekanan daripada Amerika Syarikat. Kenapa kali ni berjaya belayar? Sebab kalau pada misi tersebut kita tak dibenarkan keluar pun daripada pelabuhan. Tapi kali ini kenapa berjaya belayar? Kerana Tiago Avila yang lead kali ini, dia dapat lihat satu adalah kerana Sepanyol telah membuat keputusan mengiktiraf Palestin. Dan Sepanyol menjadi negara yang paling vokal dalam menentang genocide. So selamat dapat pakai Barcelona. Kemudian ada jaminan daripada Kesatuan Sekerja Itali bahawa pelabuhan Catania akan selamat dipakai kerana sebenarnya Kesatuan Sekerja Itali dah lancarkan sanction di peringkat pekerja lebih awal. Jadi bila dia tahu flotilla nak bergerak, dia datang ke Itali. Dan Itali tak akan sabotaj kerana kalau Itali sabotaj kami akan bagi sokongan. Ini menjadikan Itali pelabuhan yang kedua untuk dipakai. Dan Greece ni penting sebab dia yang paling relevan dari segi jumlah hari pelayaran. Daripada Greece ni dapat 10 hari pelayaran. Jadi mereka pilih Greece. Cuma di Greece kali ni walaupun dalam Kesatuan Eropah, Greece, Perancis, Greece dan Jerman dan Itali ni adalah negara penyokong tegar Israel. Betul. Greece juga terpaksa memberi perlindungan kali ini kerana nak mengelakkan kebangkitan pekerja dia. Pada waktu sampai di Eropah sangat takut gerakan pekerja Itali ni merebak. Sampai ke Sweden, sampai ke semua negara kerana ini mensabotajkan ekonomi mereka. Jadi bila dia lihat gerakan pekerja Itali yang 60,000 orang daripada 3 pelabuhan ni, Naples, Venice dan juga Genoa bertindak. Jadi Belanda pun takut, Greece pun takut bahawa gerakan ini kemudian disokong. Bila Itali buat, kebanyakan negara Eropah bertoleransi dengan sumut flotilla ni adalah kerana bimbang kebangkitan rakyat dan juga kebangkitan pekerja. Kerana waktu tu Eropah dah rasa sumut sepatutnya belayar kerana ini mewakili bukan saja sumut. So kerajaan Itali terutamanya dan Greece ni, dia bukan sokong sangat sumut ni. Tak. Kalau tengok pada contoh Meloni, Perdana Menteri Itali, beliau nyokong tegar Israel, tetapi mereka tak ada pilihan lah sebab kebangkitan rakyat mereka, gangguan daripada pekerja pelabuhan dan gangguan kepada ekonomi sebab negara-negara ni banyak bergantung kepada perdagangan yang melalui pelabuhan mereka. Betul. No choice lah. No choice. Tuan Haji,
saya ambil peluang ni untuk tanya berdasarkan pengalaman sudah 20 tahun lah kira dalam soal bagaimana nak menyelinap masuk dan sebagainya, dan melihat perubahan dari segi tahap sokongan itu. Sebab dalam Keluar Sekejap, KJ dengan saya selalu bangkitkan kalau adalah hikmah kepada genosid yang telah berlaku 2 tahun ini, ialah nampak ada perubahan mood dalam kalangan masyarakat barat yang saya kira antara benda yang perlu untuk ada perubahan total dalam bagaimana dunia melihat perkara ini dan tragedi ini. So, Tuan Haji boleh sahkan tak daripada pengalaman 2005, 2008 sampailah sekarang, memang ada perasaan yang berbeza dalam kalangan masyarakat Eropah itu sendiri? Ya, sebab kalau kita tengok balik peranan yang NATO main dalam membebaskan Croatia, membebaskan Bosnia, kemudian Kosovo yang paling unik. Kerana Kosovo dia tak ada asas untuk nation state. Tapi oleh kerana telah berlaku genocide, maka akhirnya nak memberi perlindungan kepada etnik Albania di Kosovo, maka dimerdekakan. Berarti Eropah bukan kali pertama. Waktu genocide berlaku di bekas Yugoslavia, iaitu pembunuhan ke atas orang Croatia Katolik dan orang Muslim Bosnia, dunia tak peduli. Tapi apabila laporan dan juga kebangkitan rakyat bangkit, maka akhirnya NATO masuk campur kerana mereka juga bimbang krisis. Jadi ini bukan kali pertama, cuma zaman 94 tu tak ada media sosial. Jadi orang tak faham bagaimana Bosnia, Herzegovina, Croatia dibentuk. Ini adalah kerana penghapusan etnik, genocide. Tahun 94 dimerdekakan apabila orang-orang di Eropah merasakan rakyat dia kata NATO harus berbuat sesuatu kerana ini bertentangan dengan civilization Eropah. Begitu juga 14 tahun kemudian 2008, kerana satu-satunya perkara yang bertentangan dengan Piagam United Nations adalah pembentukan Kosovo. Tetapi NATO kata kena langgar nation state dalam United Nations ni kerana ini adalah membabitkan nasib 1 juta lebih orang yang kalau berada di bawah Serbia mereka akan dibunuh. Kerana rekod Serbia membunuh orang Islam di Bosnia. Jadi kalau saudara KJ dengan Syarif tanya saya, kerana waktu tu belum ada media sosial. Tapi kalau kita rujuk sejarah, banyak negara yang dibentuk di atas asas kebangkitan rakyat, mendesak kerajaan mereka bertindak untuk melindungi rakyat negara lain. Ya. Cuma tuan, kalau saya nak kontra lah, tapi saya setuju dengan analisan, tapi untuk perbincangan kita, saya khawatir bahawa kita berada dalam satu zaman yang berbeza. Walaupun ada gerakan media sosial rakyat menekan dan sebagainya, tapi boleh tak kita katakan masih ada had kepada apa kuasa rakyat di bawah berbanding apa elit politik di barat mahukan. Dan nampak kita ada 2 trend yang berjalan. Kita ada trend kebangkitan rakyat yang mahukan keadilan dan sudah mula ada solidariti dengan perjuangan Palestin, terutama di negara-negara yang Tuan Haji sebut, Ireland, Spanyol dan sebagainya. Tetapi kita juga berada dalam satu zaman di mana gerakan politik sayap kanan di Eropah dan juga Amerika Syarikat adalah yang sedang menang, bukan yang golongan sentris ataupun kiri yang secara tradisinya lebih simpati kepada perjuangan Palestin. Macam mana sebagai penganalisa geopolitik Tuan Haji baca keadaan itu? Minoriti apabila dia bertindak dia akan berjaya. Minoriti akan berjaya. Bukan pekerja kan, sebab dia pekerja pelabuhan. Dia tak perlukan seluruh penduduk Itali. Tapi kerana 60,000 pekerja pelabuhan tu kata kami akan tutup pelabuhan. Berarti kesan dia ke atas ekonomi besar. Ini dipanggil sebagai minority power. Walaupun di Eropah telah berubah dengan gerakan parti-parti yang anti-Islam menang. Sebagainya contoh dalam pilihan raya Belanda dan pilihan raya Perancis. Tapi minority kalau dia bertindak dia menang. Ini memberikan gambaran. Kita tak perlu ramai. Tapi kita perlu bagaimana kita yang sedikit ada kuasa bertindak. Sebab itu saya kata 60,000 orang ni kalau dia tutup pelabuhan, satu Itali akan terancam. Ini berbeza dulu. Kita ingat bila ramai kita kuat. Tapi kali ini membuktikan kalau kita kecil tapi kita strategik, kita dapat rakan yang betul, kita dapat coalition yang betul, kita boleh menewaskan yang majoriti. Sebab itu kalau di Eropah kalau ikut mereka yang menyokong Palestin adalah kecil. Sebab tu kita dengar demonstrasi 500,000 di London, diukur dengan populasi rakyat dia apa sangat. Ada 400,000 di Amsterdam, diukur dengan populasi yang ada di Belanda berapa sangat. Tapi kerana orang-orang yang jumlah dia kecil ni bertindak dengan memberi impak. Bila dia mau demo, dia memperlahankan ekonomi. Bila dia keluar demo, lama-kelamaan dia merosakkan imej kerajaan tu di mata antarabangsa. Bila pekerja mengadakan tindakan boikot, dia melumpuhkan ekonomi. Jadi kalau tanya saya, kecenderungan mengundi dalam pilihan raya adalah gambaran wujudnya kerajaan-kerajaan yang parti dia anti-Islam di Eropah.
Tapi civilization yang dicatur oleh golongan minoriti yang faham di mana tempat mereka nak bermain taktikal tu, iaitu ekonomi. Dan kemudian menjejaskan imej kerajaan dengan demonstrasi yang terlampau kerap. Dia beza. Saya nak sambung sikit soalan Syaril tadi, Tuan Haji. Okeylah, untuk tujuan global sumut flotilla ni berlepas dan berlayar ke arah Gaza, tindakan oleh pekerja-pekerja pelabuhan di Itali, tindakan tekanan sebahagian rakyat di Spanyol, di Greece, dia berjaya lah. Dia berjaya untuk tujuan itu. Tetapi mungkin maksud Syaril, kejayaan yang lagi besar, contohnya genjatan senjata, itu datang daripada tindakan seorang manusia saja. Yang dimaksudkan elit lah. Dia tak dengar siapa pun. Donald Trump. Bila dia rasa dah tiba masa, mungkin disebabkan dia cuba melancarkan perancangan genjatan senjata ni minggu lepas. Sebab dia tahu minggu lepas adalah penentuan siapa yang nak menang anugerah Nobel Prize untuk keamanan. Dia sengajalah, dia tunggu. Sedangkan dia ada kuasa pun nak buat benda ni. Dia seorang ada kuasa sebab dia akan arah Netanyahu dan itu telah pun berlaku. So maksudnya sebenarnya, ya, memang penting untuk ada gerakan daripada orang ramai, tetapi sebenarnya penyelesaian genosida ni sebenarnya adalah pada seorang dua saja, iaitu Trump dengan Netanyahu. Okay. Saya tak berapa percayalah kata dia nak pasal anugerah Nobel Prize keamanan, walaupun White House kelihatannya menjerit. Sebab saya tahu orang di keliling dia bagi tahu kata Sweden Academy tak akan pilih orang yang macam dia. Kalau dia nak pun tahun depan lah. Seperti mana Yasir Arafat dapat dengan Yitzhak Rabin dulu. Setahun kemudian bila 94, setahun selepas 93 perjanjian Oslo. Tapi yang Trump takut adalah ancaman daripada Presiden Pedro di Colombia. Kerana undi di luar daripada PBB, kalau establish, maksudnya pernah berlaku tahun 1951 dalam perang Suez. Korea. Dalam perang Korea. Perang Korea, di mana apabila undi yang menguntungkan Korea Selatan, Amerika veto. Undi yang menguntungkan Korea Selatan, China veto. Undi yang menguntungkan Korea Utara, Amerika veto. Akhirnya satu keputusan dicapai pada tahun 1951 menamatkan perang Korea di garis 39 darjah tu, diputuskan oleh 2/3 negara-negara United Nations General Assembly. Trump takut ini. Adalah selepas ini establish. Setiap kali ada isu negara-negara yang menganggap diri mereka tak berada dalam Majlis Keselamatan dan veto Amerika dan veto Rusia ni semua menjejaskan kestabilan dunia. Saudara KJ dengan saudara Syahri Hamdan kena ingat, akan menjadi satu budaya. Penghapusan pengaruh mereka di Majlis Keselamatan dihapuskan dengan 2/3 undi di General Assembly. Kerana testing yang dibuat pada 19 hari bulan, dia panggil pra-undi dapat 145. 22 hari bulan, undi rasmi dapat 157. Dan kita kena ingat 157 ni bukan tambahan daripada negara kecil. Negara-negara yang mengundi pada undi 157 ni adalah Spanyol, Kanada, Australia, Perancis. Jadi Amerika takut sekiranya isu Palestin ni dia tak selesaikan dengan perjanjian 20 perkara dan Colombia bawa benda ni, Amerika akan menjadi kuasa veto yang tak berguna lagi di Majlis Keselamatan. Maka dia remind kepada Netanyahu, kamu kena ikut. Kalau tidak 2/3 undi nanti, kamu kena berdepan dengan PBB, di mana veto Amerika tak dapat bantu. Jadi apa yang kita kreditkan pada 157 undi ni adalah kerana semua orang awam bangun dan menyatakan solidariti. Sebab tu saya fikir dulu kan negara-negara di bawah tunjuk Amerika, kita tengok Colombia. Apalah sangat Colombia nak menjadi penentang besar. Afrika Selatan kerana dia berhutang dengan sokongan negara-negara OIC waktu anti-apartheid. Kemudian negara-negara yang lebih kecil, Brazil, yang menjadi vokal walaupun Brazil adalah negara yang memerlukan Amerika dalam perdagangan. Ini saya panggil adalah waktu PBB dibina di bawah selepas Perang Dunia Kedua, dia ada 55 negara je KJ. Kita yang menjadi negara kemudian masuk dalam perlembagaan yang ditentukan oleh Barat yang tahun PA. Jadi sekarang saya fikir kata negara-negara yang menyertainya kemudian merasakan tak adil, mereka harus mengikut piagam tahun 46 yang tidak meletakkan kepentingan mereka. Jadi saya fikir kata White House lebih takut Amerika dan juga kuasa veto dia dan Majlis Keselamatan dipinggirkan. Kalau trend yang dibawa oleh Colombia nanti menghapuskan peluang Amerika untuk melindungi Israel. Dan saya fikir kata Netanyahu pun takut.
Kerana kalau tanpa perlindungan Amerika, dia kena menghadapi 157 negara yang kemudian yang membentuk undi 2/3. Teruk dia. Saya kira kita nak bincang juga soal yang lebih besar lah. Bagaimana selepas ini dengan perjanjian yang telah pun berlaku. Tapi mungkin satu dua soalan lagi tentang GSF ini sendiri sebelum kita ke topik seterusnya. Sebenarnya saya tak minat sangat cakap tentang perkara ini, tapi ada yang dah minta dan ada yang akan tanya kenapa kita tak sebut. Soal kritikan yang kadang-kala kita lihat sekarang ni di media sosial di kalangan orang Malaysia sendiri. Yang cynical dan skeptical terhadap GSF. Mengatakan bahawa yang buat ni hanyalah untuk wayang, hanyalah untuk populariti dan tidak membawa apa-apa kesan, impact. Saya rasa Tuan Haji dah jawab banyak kali. Tapi mungkin di sofa KS ni, bagaimana Tuan Haji pertama memahami kenapa ada skeptical dan cynical orang yang bercakap sebegini? Dan kedua, bagaimana mematahkan hujah itu dan menjelaskan sekali lagi kenapa aksi sebegini membawa kesan positif jangka panjang? Ya, ada dua kumpulan sebenarnya. Satu yang ditanya oleh Syaril tadi, yang menuduh seolah-olah GSF ni benda yang wayang, drama. Itu satu. Satu lagi adalah kumpulan yang sebelum GSF ni lagi. Ya, sebelum GSF ni lagi, sewaktu genosida dah berlaku, Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia mengambil tindakan dan pendirian yang tegas menentang, yang menyatakan bahawa mereka tak faham kenapa Malaysia perlu melibatkan diri dalam perjuangan Palestin ni. Ada, saya baca komen-komen di beberapa laman web, komen-komen berkaitan dengan berita berkaitan dengan Palestin. Oh, we are Malaysians, we should not waste our time with Palestine. Why should we waste our time with Palestine? Jadi ada dua kumpulan manusia ni. Mungkin nak dengar pandangan Haji ni. Okay. Satu civilization lah. Saya fikir kata saya, Khairi dan juga Syaril. Kita dibesarkan oleh ibu bapa yang mengajar kita tentang empathy. Tentang berfikiran jauh dan berfikiran besar. Jadi sekarang kita nampak generasi itu ada. Ini generasi yang dididik sendiri oleh ibu bapa kita. Ataupun generasi yang saya ni didik anak saya. Maka kita tak boleh kesekat pertumbuhan generasi ini daripada berfikir bahawa genosida ataupun pembunuhan ini adalah satu perkara yang perlu dibiarkan. Ini kita kena ingat, kata ini adalah kejayaan sistem pendidikan kita, sistem kita mensivilisasikan masyarakat kita. Tapi ada seorang orang dia tak dibesarkan dalam pendekatan ni. Dia dibesarkan dengan KKK je. Kerja, mula-mula anda perlulah mendapat kerja yang baik. Kelulusan yang baik, kerja yang baik, kewangan yang baik, ada kediaman yang okey, kereta yang cantik, kad kredit yang bernilai besar, KKK saya sebutkan. Tapi ada setengah orang dia dibesarkan bahawa kamu harus berjiwa besar. Kalau di Malaysia sekarang kita lihat, tendang kucing pun anda akan berdepan dengan masyarakat yang akan menentang anda. Anda pukul anjing, orang Islam sendiri akan menentang anda kerana menganggap perbuatan memukul anjing itu tidak sama dengan pendirian Islam terhadap anjing sebagai najis. Jadi kita tak boleh nafikan akan ada orang yang akan melihat genocide ni sebagai perkara yang Malaysia kena ambil alih. Kita kena ingat KJ, kita dibesarkan sebagai negara yang pernah berada di bawah kolonialisme 400 tahun. Kita ada perasaan tu. Dan sebahagian besar daripada civilization baru ni datang kepada semua negara-negara yang dulu pernah dikolonize. Afrika Selatan, Brazil yang menyokong, Colombia, Chile yang menjadi negara baru yang menyokong. Ini adalah semua negara-negara yang masuk ke PBB dengan mengatakan cukuplah. Kami tak mahu lagi kolonialisme ni berlaku kerana Israel dianggap sebagai proxy colonize kepada Amerika dan sebahagian daripada Eropah. Itu satu. Golongan yang kedua ni kita tak boleh kata apalah kerana Datuk Seri Anwar datang dalam sumut. Dia anggap benda tu politik. Dia tak boleh membezakan di antara sumut sebagai satu natijah kumpulan NGO untuk membantu pergerakan memerdekakan Palestin dengan sumut yang Datuk Seri Anwar jadi penaung. Dia main pukul rata je. Oleh kerana dia marah, kan politik kan, apa saja yang membabitkan kerajaan dia akan tentang. Dia tak boleh nak letakkan bahawa had untuk menganggap kata ini adalah projek Datuk Seri Anwar adalah kerana dia menyambut waktu balik. Dan dia menaungi. Memahami pula aspirasi NGO kita, kerana sumut di Malaysia ni berbeza. Ini digerakkan oleh NGO. Dia berbeza di Eropah disertai oleh individu. Jadi dia tak boleh faham. Maka kerana marahkan dia kepada Datuk Seri Anwar,
dan nak mencela Datuk Seri Anwar kerana terlibat dengan projek sumut. Sekali dengan seluruh sumut ni tak dapat dilihat dengan baik. Jadi kita nak jawab macam mana? Kerana kita tahu cyber trooper dan pentaksub politik, dia akan melihat sumut ini lebih kepada wayang politik berbanding dia nak memahami. Sumut adalah satu gerakan NGO di Malaysia yang konsisten berjuang untuk Palestin sejak sekian lama. Cinta Gaza Malaysia yang menjadi ni MAPIM ni bukan baru. Mereka ni dah pergi ke pentas antarabangsa bercerita tentang Palestin sekian lama. Jadi saya anggap kata istilah wayang, istilah ditunggang ni adalah masalah mentaliti pentaksub politik. Dan pentaksub politik ni cerita apa pun dia tak faham tentang kemanusiaan. Kerana dia akan mati dengan ketaksuban politik dia. Saya ingat KJ dengan cara berada dalam politik, fahamlah apa yang dipanggil nak merasionalkan orang kita apabila mereka telah mengalami apa kita panggil histeria politik ni. Amat rumit. Tapi kalau boleh saya tambah sikit KJ. Saya rasa tepat analisa Tuan Haji tu, tapi saya rasa ada satu benda jugalah yang mungkin terkandung dalam jawapan pertama tu. Soal bagaimana kita tak boleh anggap bahawa semua orang berkongsi empati kita. Ya. Sebab ada, saya fikir orang yang menganggap bahawa isu Palestin ni tak perlu mereka fahami, tak perlu mereka dalami, dan mungkin kesilapan kita, kalau nak sebut silap, adalah kita anggap benda ni obvious sangat, bahawa automatik kalau awak orang Malaysia confirm akan cenderung ke arah, tapi sebenarnya tidak. Tapi Syaril, takkanlah pembunuhan sampai 70,000 orang itu benda yang tak obvious? Kan? I mean, saya faham apa yang Syaril sebut tadi, sebab dia identiti dia Palestin, kita cakna dan prihatin terhadap apa yang berlaku kepada Palestin, tapi kita tolak ke tepi Palestin lah. Kita just ambil cerita bahawa selama 2 tahun ini 70,000 orang dibunuh tanpa sebab oleh satu tentera daripada negara lain, dan orang ini semua adalah civilian yang tidak ada apa-apa ni senjata. Kalau kita abstrakkan benda tu, takkan itu pun orang tak boleh terima. Ya, dia memang, saya fikir dia sebenarnya satu isyarat bahawa kemanusiaan ni banyak yang tak betul lah. Dan manusia ni tak semua automatik ada jiwa itu. So it's an indictment on humanity, itu satu. You remember the comment yang I highlight tu kan? Yes. Ada satu komen, saya tak pasti daripada Free Malaysia Today ke mana ke, saya masuk dalam komen tu, bila kita tengok komen, yalah, kita tak nak generalize, tapi banyak komen yang seolah-olah kata kenapa perlu kita ambil tahu tentang apa yang berlaku di Gaza. Tu saya katakan masyarakat KKKK ni dia tak sebut satu kemanusiaan. Oleh kerana integrated kita ni adalah apa saja yang menguntungkan kita dalam hidup, itulah perjuangan. Apa saja yang merugikan kita dalam hidup, itu adalah pembaziran. Susah kita nak manage orang macam ni kan? Sebab kalau kita bercakap dengan dia hanya memikirkan dalam hidup ni keuntungan apa kita dapat, apa Malaysia dapat. Dia tak ada sikap memberi dalam kehidupan ni. Itu saya kata, Colombia kita mungkin senaraikan berada jauh lebih rendah daripada Malaysia dari segi literasi pendidikan, pembangunan. Brazil, Afrika Selatan. Tapi inilah negara-negara, Chile yang sekarang baru menyertai dengan suara yang sangat vokal. Dan kena ingat tau, antara negara yang berada di belakang Afrika Selatan, kalau Afrika Selatan gagal di ICC, Bangladesh. Yang akan menjadi negara pendakwa. ICC. Ya, di ICC dulu sekiranya dakwaan yang dibawa oleh Afrika Selatan gagal, negara kedua yang akan proceed adalah Bangladesh. Jadi kalau kita ukur semua yang sedang berlaku di seluruh dunia, kualiti daripada negara-negara yang dulu kita anggap third country lah, negara kecil lah, negara yang kita tak akan anggap membincangkan hal-hal yang menggambarkan jiwa besar dan fikiran tinggi. Tapi semua dah berubah. Cuma di Malaysia ni kalau kita nak ambil komen, orang yang rajin komen memang orang macam tu. Yang rajin menyokong dia diam je. Sebab bila kita ada pendirian, kita laksanakan pendirian kita. Itu kekuatan apabila fundraising dibuat. Banyak aja. Orang yang bila tak bersetuju, dia ada complicated fikiran dia, di mana dia akan menyuarakan rasa tak setuju dia. Ini beza karakter lah kalau kita sokong satu projek. Sebab kita ada kuasa melaksanakannya. Kita nak raih dana, kita nak kumpul dana mempengaruhi kawan kita. Kita tak ada banyak masa untuk menjerit dan menyalak di media sosial. Tapi orang-orang yang fikiran dia sempit, fikiran dia apa, saya panggil attention seekers dalam komen, ataupun orang yang psikologi dia tak selesai. Dia melalak. Jadi kebanyakan perkara di media sosial, bukan semua pandangan sihat.
Saya tak anggap semua komen pandangan sihat. Saya panggil pandangan orang yang perlu dirawat. Dia sama ada dia ada embitterment disorder, kan? Iaitu orang yang tak boleh mengawal rasa sarkastik dan rasa geram dia kepada satu peristiwa yang baik. Jadi kadang-kadang tak perlu tanpa terlalu panjang. Saya rasa KJ dan Tuan Haji, dia ada kena-mengena sikit dengan suasana politik domestik, yang mana mungkin bagi setengah pihak isu Palestin ni dikaitkan, dan dia tampal sentimen itu kepada sentimen ketidakpuasan hati dia tentang politik Malaysia. Saya KJ faham benda ni, tapi saya nak berwaspada dalam kata-kata, dan satu hari saya akan jelaskan dengan lebih saya faham kenapa Syaril berwaspada, dan kita pun semua kena berwaspada sebab kita tak nak masuk dalam perangkap kita generalize kritikan ini. Saya rasa tidak adil kalau kita buat begitu. Saya rasa penonton dan pendengar faham apa yang kita cuba nak cakap ni lah. Hint ni sebab tak adil untuk kita generalize. Tetapi saya rasa kita kena buat bedah siasat kepada psikologi dan juga perasaan kita sebagai satu kumpulan kolektif perasaan ni. Sebab saya rasa jiwa kita sebagai rakyat Malaysia ni tak berapa tenteram sekarang ni, Tuan Haji. Tapi nak balik kepada masih lagi rakyat Malaysia, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan perancangan keamanan ni, apa patut sambutan kita terhadap kedatangan Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN ni? Apa patut kita buat? Kita tahu bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dia terpaksa layan dia sebagai tetamu, sebagai pengerusi ASEAN, dia tuan rumah, dia kena layan macam biasa. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, apa sambutan yang perlu kita bagi kepada Trump? Demonstrasi. Ini adalah isyarat jelas. Sama ada dia datang dengan misi perniagaan, saya kata itu orang politik selesaikan lah. Dia datang dengan misi untuk membangunkan ekonomi Malaysia, itu orang politik selesaikan. Tapi bagi mereka yang mempunyai suara masyarakat sivil, kita kena register dengan terang bahawa Malaysia tidak menyokong dasar Trump dalam satu pembulian di Israel. Ekonomi itu orang politik selesaikanlah. Apa potensi yang kita boleh dapat daripada hubungan ni, kerana kita pun tahu Amerika adalah rakan dagang kita yang besar, dan kita tahu Trump seorang yang mungkin boleh bertindak ke atas ekonomi kita dengan sistem tarif. Tak apa dia selesaikan. Tapi bagi orang yang datang daripada masyarakat sivil yang nak menghantar isyarat yang jelas kepada Trump, dia mesti menyelesaikan isu Palestin dengan mereka. Waktu dia datang ni perjanjian 20 perkara mungkin dah selesai. Tapi kita tetap berpegang kepada matlamat Trump mesti terlibat untuk mengisytiharkan Palestin mereka. Two-state solution mesti dilaksanakan. Jadi saya kata untuk orang awam akan keluar demo. Untuk kerajaan, mereka mestilah berusaha untuk mendapatkan rundingan yang terbaik kerana ekonomi. Kerana kita tak boleh nafikan bahawa Amerika adalah rakan dagang kita yang besar. Syaril, saya rasa sama juga. Sebenarnya tanpa disebut, itu pun saya rasa harapan daripada pemimpin kita, daripada Perdana Menteri dan juga daripada pemimpin-pemimpin yang akan berdepan dengan Trump secara rasmi. Macam Tuan Haji kata, biar mereka selesaikan benda-benda rasmi, ASEAN lah, pelaburan lah. Tapi harapan dia adalah rakyat akan bangkit lah untuk menghantar isyarat. Dan saya rasa mereka tak perlu gerakkan apa-apa, benda tu akan berlaku insyaAllah. Sebab Trump tak pernah pergi ke negara yang mana dia berdepan dengan crowd yang hostile. Di UK tapi dia lari lah. UK pun tak berapa sangat lah. Ni kali pertama yang mungkin dia tak boleh lari sebab kita tahu gerakan dia kat mana. Dan this is I think one of the first opportunities dia datang ke Global South yang betul-betul kita boleh hantar isyarat ke dia. Yang apa dia cakap selama ni, sebab saya, Tuan Haji, bayangkan saya dapat maklumat yang dia ni tahap ego dia besar. Dia dah minta supaya ada majlis untuk meraihkan dan menandatangani keamanan antara Kemboja dan juga Thailand, yang mana dia nak berada di situ untuk dilihat sebagai hero dan pendamai ke arah nak menang Nobel Peace Prize lah tahun depan. Itu tahap ego dia datang sebagai seorang peacemaker lah. Tapi balik kepada isu yang dibangkitkan oleh Tuan Haji tadi, two-state solution ni. Sebab ialah mungkin Tuan Haji bangkitkan isu ni rentetan daripada pelan 20 perkara yang telah pun dicadangkan oleh Trump. Okay, saya nak cabar sikit Tuan Haji. Saya tak percaya kepada two-state solution ni. Dulu memang saya sebut two-state solution. Tapi sejak genosida ini berlaku, saya minta supaya kita jangan sentuh ataupun rujuk kepada two-state solution. Kenapa? Kerana two-state solution ni dia wujud sejak Sejak Oslo.
Sejak Oslo Accord disebut two-state solution yang disebut oleh Tuan Haji tadi. Ishak Rabin dengan Yasser Arafat menang Nobel Peace Prize bersama. Dia salam depan Clinton pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahawa sejak itu, saya rasa hampir lebih 30 tahun, tak ada pun two-state. Israel dia bagi lip service saja kepada two-state. Tapi kita tahu bahawa Gaza dikepung, the biggest open air prison in the world. Kita tahu tebing barat walaupun adalah di bawah pemerintahan Palestinian Authority. Tuan Haji pun tahu bahawa settlement, perkampungan baru daripada Israel sedang dibina tiap-tiap hari. Jadi what two-state solution? Okay. Ini nama dia perjuangan hari ni. Kalau kita fikir secara logik, memang nampak rumit. Sebab tu kadang-kadang perjuangan ni dia di luar daripada logik. Dinamik dia tu di luar daripada logik. Macam orang kata, waktu kita merdeka dulu, ada orang menyindir. Bolehkah orang Melayu buat walaupun sebilah jarum? Sindiran, tapi kita mengisinya. Two-state solution ni, masa perjanjian Oslo 1963 dan juga resolusi 252 PBB 1968 yang membentuk 44% tanah Palestin asal milik Palestin, 56 adalah tanah Israel. Itu two-state solution. Apa yang dia berlaku waktu tu, negara-negara kuasa utama Eropah semua dengan Israel. Ini beza dia. Masa two-state solution nak dilaksanakan dalam perjanjian Oslo 1963, tak cukup sokongan. Kerana United Kingdom, kuasa-kuasa besar ni saya sebut tadi, masih lagi bersama dengan Palestin. Dan Palestin tak pernah dapat two-third undi di PBB. Kuasa-kuasa besar masih lagi bersama dengan Israel. Bersama Israel. Ya, sekarang kita ada United Kingdom, kita ada Perancis. Yang bersama dengan Israel sekarang ni hanya tinggal satu negara penuh adalah Amerika Syarikat. Okey, dua negara ni setengah. Berarti ekonomi dia nak dengan Israel, two-state solution dia nak, Jerman dan juga Itali. Berarti beza dia, two-state solution kali ni, pengundian dan juga kesan untuk melaksanakannya menjadi lebih baik. Satu adalah kesedaran negara-negara yang saya kata tadi. Dulu negara seperti Chile, Colombia, Malaysia, Indonesia, negara yang tak ada concern untuk bersungguh-sungguh di PBB nak melobi benda ni. Sekarang saya fikir satu adalah kuasa rakyat, masyarakat dunia. Yang kedua adalah perubahan trend geopolitik di mana negara-negara yang dulu bersama Kanada, sekutu Israel yang besar, sekarang bukan saja menjarakkan diri daripada Israel, tapi menjadi pro-Palestin. Jadi itu beza dia. Cuma dia mengambil masa untuk kita sabar adalah kerana di Gaza tak ada isu. Dia pulangkan balik tanah Gaza, dia mewakili 3% tanah Palestin. Yang jadi masalah lah perampasan tanah 29% tanah Palestin di tebing barat. 60% Israel ambil lah di bawah. Sebab dah ada orang kat situ, dah ada settler kat situ. Ya. Macam mana nak usir dia orang keluar? Kalaulah saya kata tadi undinya dapat 2/3 dan kemudian fasa perpindahan dibuat. Maksudnya Israel kena patuh. Fasa perpindahan Israel kena patuh. Sebab saya beritahu dekat KJ dengan Syaril. Pernah tak kita bayangkan dulu waktu kita menggunakan kuasa tidak menyokong blok komunis? Hinggalah jatuhnya Soviet pada 1987 dan kemudian mereka merdekakan 5 negara Islam. Uzbek, Kazakh, Kyrgyz, Tajik segala. Kita tak pernah sangka. Tapi hanya dengan menggunakan negara-negara Islam lebih ramai menyertai blok barat kerana tidak bersetuju dengan blok komunis. Satu adalah kerana ideologinya dan kemudian kerana pendudukannya kat atas negara-negara Islam. Kemudian jatuh Yugoslavia. Kita dapat Bosnia dan kita dapat Croatia. Saya selalu ada keyakinan mengatakan bahawa kalau kita melihat permasalahan, kita tak akan melihat potensi. Potensi yang kita boleh lihat sekarang ni adalah Israel telah menjadi negara pariah. Saya guna perkataan kesatlah pariah. Kerana dia terisolasi dengan begitu kuat. Dan kedua, kita akan fikir lagi satu adalah tentang sanction. Perang ni telah menelan banyak biaya bagi dia. Dan perang ni juga telah menjejaskan kerajaan Netanyahu dengan begitu teruk. Dan perang ini pula telah memberi kesedaran kepada rakyat Amerika juga. Kerana satu hari, kalau Trump gagal memulihkan ekonomi Amerika, sebahagian daripada kempen pilihan raya akan menggunakan isu begitu banyak dana pembayar cukai dibelanjakan untuk Israel. Berarti the last gatekeeper untuk Israel sekarang hanya Amerika saja. Tapi Palestin mendapat gatekeeper baru banyak. Dia ada rakan-rakan baru yang banyak. Dan gatekeeper Amerika Syarikat pun macam penjelasan Tuan Haji tadi pun dah mula goyang sikit. Ya, walaupun dengan perjanjian 20 perkara. Satu lagi perkara mungkin KJ dan Tuan Haji soal kenapa two-state solution ni, walaupun KJ rasa macam benda tu tak perlu kita iktiraf dan sebagainya, barangkali Tuan Haji boleh ulas juga. Ini soal apa yang realistik lah. Apa yang realistik dan praktikal. Dan untuk satu solusi yang kita boleh sokong dan orang Palestin sendiri boleh sokong,
tak boleh dinafikan bahawa untuk menidakkan negara Israel itu bukan satu benda yang realistik pada mata orang biasa lah dan pada mata kita yang melihat perkara ini. Jadi mungkin itu salah satu sebabnya. Dengan trend di mana Tuan Haji nampak ada kemungkinan two state solution ni boleh jadi, maka perasaan KJ ni boleh kita katakan benda yang kita boleh urus lah, ataupun positivity yang boleh kita katakan justified. Cuma saya nak panjangkan perbincangan kita tadi soal pandangan optimistik Tuan Haji tu, bahawa two state solution ni boleh jadilah kan. Kalau kita ambil perbincangan yang kontra ataupun pandangan yang kontra, apa yang KJ bangkitkan tadi tu cukup tepat, iaitu dah ada banyak settlement dalam tebing barat terutamanya. Pada pandangan Tuan Haji, the end state lah, tempat di mana akhirnya boleh ada negara Palestin yang merdeka di sebelah negara Israel yang dah sedia ada. Apakah bentuk negara Palestin itu yang realistik juga? Satu, saya setujulah kata untuk meyakinkan ini adalah negara yang, saya lihat Syria sekarang, kebijaksanaan Ahmad Syarak memimpin Syria, di mana walaupun dia datang daripada gerakan seorang pemimpin yang dulu ada milisya, dia start dengan ISIS, kemudian dia pergi Jabhat An-Nusra dan kemudian dia jadi presiden. Dia mengubah imej itu dengan begitu pantas, menjadikan Syria yang ditumbangkan sebuah kerajaan, naik sebuah kerajaan yang dulunya dianggap sebagai sebuah kerajaan yang seorang milisya pimpin. Tapi tengok pengiktirafan dunia kepada Ahmad Syarak dengan begitu pantas. Dan Ahmad Syarak berjaya meyakinkan Syria yang menjatuhkan sebuah kerajaan establis Bashar al-Assad dipimpin oleh golongan Hizbut Tahrir Syam ni, yang dikaitkan juga dengan persenjataan, hari ini boleh menunjukkan bahawa dia boleh menjadi sebuah negara yang dimulakan dengan konsep yang sangat sederhana. Ini saya kata ada potensi sekiranya Palestin boleh meyakinkan dunia. Mereka mahukan sebuah negara two state solution, hidup bersebelahan dengan Israel dalam keadaan sama seperti mana Ahmad Syarak membentuk karakter politik untuk Syria sekarang. Ini boleh. Baik, tentang Makhluk Adumin, satu daripada beratus projek perumahan yang mereka rampas di tebing barat. Sebenarnya projek ni bukanlah satu benda yang kita kata dilakukan oleh Said Sari. Dia mula tahun 68 dan kemudian perlahan-lahan diambil sampai 60%. Memang secara geografi kita kata susahlah nak alau balik 900,000 orang yang berada di atas 60% tanah Palestin. Tapi dia mesti dilaksanakan. Setiap perkara mestilah bertakar. Macam saya kata dalam perjanjian 20 perkara ni, unik. Dia tak sign lamsam. Kalau 20 perkara lamsam, Hamas tak nak. Pasal perkara yang menyentuh paling sensitif, disarm Hamas. Hamas tak nak, tapi perjanjian jalan. Dia jalankan 4 perkara dulu. Pertama, perjanjian yang pertama, pengunduran 24 jam tentera Israel daripada garisan biru kepada garisan kuning. Okey? Yang kedua, pembukaan sepadan. Semalam trak lori dah masuk. Yang ketiga, hari ini pukul 8 waktu di Gaza, pukul 1 hostages akan dibebaskan. Perkara yang keempat yang akan dibuat selepas ini adalah kawalan sempadan Philadelphia itu tidak lagi dikendalikan oleh Palestin, dikendalikan oleh Itali. Tidak lagi dikendalikan oleh Israel. Dikendalikan oleh Itali, dikendalikan oleh Spanyol, Perancis dan juga Jerman. Ini 4 negara. Kemudian perkara yang ke-12 lompat masuk dalam tu. Pentadbiran sementara di dalam Gaza apabila Hamas menyerahkan kuasa dia secara berperingkat. Dia akan ditadbir oleh Mesir, dia akan ditadbir oleh Qatar, dia akan ditadbir oleh UAE dan dia akan ditadbir oleh Turki. Ini 4 negara. Jadi 4 negara jaga sempadan untuk membolehkan trak bantuan masuk tanpa prejudis. Ya, sila. 4 negara lagi akan mentadbir dalam dari segi pelaksanaan peraturan dan undang-undang sementara kerana kerajaan yang akan dipilih selepas ni. Hamas kata ada saja kerajaan berdaulat baru menggantikan mereka, kerajaan ini adalah kerajaan teknorat. Ya. Jadi unik dia adalah jarang ada satu perjanjian 20 perkara disebut tapi pelaksanaan dibuat secara berperingkat-peringkat. Okey, Tuan Haji, kita ambil berperingkat-peringkat ni. Yang disebut oleh Tuan Haji tadi yang 4-5 perkara tu, bagi saya itu mungkin benda yang paling mudah dibuat. Sebab semua nak de-escalate sekarang. Ya, semua nak hentikan pembunuhan oleh Zionis terhadap Palestin. Jadi kita setujulah untuk buka koridor kemanusiaan. Kita setuju untuk tentera Israel dia retreat daripada garisan tertentu ke garisan tertentu. Tetapi yang butiran-butiran lain itu yang saya rasa yang menjadi perangkap kepada Hamas nanti.
kepada Hamas nanti. Yang saya rasa benda-benda yang sebenarnya susah untuk dilaksanakan dan sengaja diletakkan sebagai syarat untuk pelan pendamaian ini berjaya. Contohnya tadi Tuan Haji sebut bahawa sekarang ini buat sementara akan dikendalikan oleh 4 negara Arab. Tetapi akhirnya apa yang Hamas minta, iaitu kerajaan yang berdaulat teknokrat, berbeza dengan visi yang ada pada Trump. Sebab hari ini saya ada baca berita bahawa Palestinian Authority mungkin ditekan telah pun setuju peranan Tony Blair sebagai seorang yang akan ada peranan untuk memimpin Gaza nanti. Tony Blair ni kita tahu dia punya dasar dia dulu sebagai Perdana Menteri Britain perang Iraq dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keperluan untuk Hamas menyerahkan senjata mereka. Di manakah pernah ada ni contoh di mana tanpa satu roadmap persetujuan ke arah demokrasi dan sebagainya, sebuah kumpulan freedom fighter setuju untuk menyerah senjata mereka, terutamanya bila berdepan dengan tentera yang dah lama kejar mereka, yang dah lama nak bunuh mereka. Itu the last guarantee, insurance yang terakhir yang ada pada Hamas. Ya. Sama ada daripada pandangan Khalid Al-Hayya ataupun Khalid Mash'al. Khalid Mash'al mengetuai pemimpin-pemimpin Hamas yang berada di Qatar. Manakala Khalid Al-Hayya mengetuai pemimpin Palestin Hamas yang berada di Turki. Daripada awal mereka dah kata bersetuju. Dan mereka mengulanginya semalam hinggalah terbentuk satu kerajaan Palestin berdaulat yang bukan mereka. Barulah disam. Itu yang menjadikan kerana mereka dalam tuntutan ni yang akan jadi krisis adalah hendaklah pembebasan Marwan Barghouti. Kerana Marwan Barghouti ni diterima oleh kedua-dua pihak. Walaupun dia orang Fatah, tapi dia diraihkan Hamas oleh pun Hamas. Jadi saya katakan berperingkat-peringkat ni bergantung kepada kebijaksanaan rundingan. Tiket yang ada kepada Islam dalam rundingan ni adalah kerana tak mau undi Colombia dibawa dengan cepat. Itu tiket dia. Kekuatan dia, kita betul saya kata kali ni perundingan ni masuk dengan senjata baru. Iaitu sama ada kekal tradisi Amerika ada kuasa veto ataupun United Nations akan berubah dengan menjadikan Majlis Keselamatan sebagai satu lagi badan pariah dalam PBB. Jadi berperingkat-peringkat saya fikir kata potensi untuk berjaya adalah tinggi. Kerana sekurang-kurangnya 4 perkara. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok pelaksanaan, kita rasa hairan. Israel belum dapat apa-apa pun daripada perjanjian ni. Tapi semalam dia dah kena lepaskan truk bantuan. Kemudian semalam dia dah kena terima syarat daripada PBB bahawa agihan makanan akan dibuat oleh World Food Program, manakala masak yang akan diberikan secara cepat ni di dalam WCK. Dia agree. Kemudian dia bersetuju menyerahkan pintu sempadan Philadelphia. Itu yang paling berat. Pintu sempadan untuk membolehkan truk bantuan masuk. Ditakbir oleh 2 negara yang menyokong dia, Itali dan juga Jerman, dan 2 negara yang menentang dia, Spanyol dan juga Perancis. Tapi Tuan Haji, saya rasa Israel ni dia tak sangat setuju kepada semua ni disebabkan tekanan daripada Perancis, daripada Spanyol, malah mungkin daripada Amerika Syarikat pun. Sebab saya rasa dia terpaksa buat benda ni sebab antara syarat butiran-butiran ni adalah pelepasan tebusan Israel. Sebab saya tengok ucapan daripada Steve Witkoff semalam di Tel Aviv. Bila dia sebut nama Netanyahu, semua bu. Maksudnya Netanyahu sendiri rasa kalau dia tak terima syarat-syarat ini yang boleh menghasilkan satu keadaan di mana tebusan Israel dilepaskan, dia sendiri akan dijatuhkan dalam pilihan raya akan datang. Jadi dia terpaksa terima. Dia bukan fikir sangat soal tekanan daripada luar. Dia fikir soal dia punya survival. Kalau begitu tu alhamdulillah. Berarti kalau Amerika memberikan kata dua bahawa menjatuhkan dia dah ada plan, sama ada gabungan daripada parti Yesh Atis yang dipimpin oleh Yair Lapid dan juga United Front, Benny Gantz. Dulu masa Biden dah cuba menjatuhkan dengan cuba mempromosikan gabungan Yair Lapid dan juga Benny Gantz. Kemungkinan lah. Tapi nampak jelas lah. Kata Israel berada dalam perundingan ni dalam keadaan tangan dia lebih rendah berbanding dulu. Itu jelas. Ada tekanan. Cuma kita tak cukup maklumat untuk mengatakan di mana tekanan tu bermula. Sama ada dia akan kehilangan undi di Knesset ataupun Trump telah mengatur dengan lengkap menggabungkan parti-parti pembangkang yang kemudian akan ada dia kehilangan kuasa di Parlimen. Ini benda, ataupun akhirnya sekali dia kemungkinan telah menerima kata dua bahawa Amerika tak akan lagi bersama dengan dia kalau dia tak mau perjanjian 20 perkara. Saya sekali lagi saya bersetuju sangat dengan analisa Tuan Haji secara keseluruhan. Tapi dalam perbincangan ni kita cuba bawa dimensi-dimensi yang kita dengar dari lain supaya kita
juga sampai kepada satu titik yang kita lihat semua perspektif. Sebab hal ini berhubung dengan persaingan dan peperangan naratif. Dan ada naratif yang kontra dengan apa yang kita tiga bincang ni. Dan naratif kontranya lebih kurang bunyi macam ni Tuan Haji. Setelah 2 tahun pembunuhan besar-besaran, 70,000, 100,000, kita pun tak tahu lagi angka akhir. Segala perundangan antarabangsa langsung tidak dihormati. Benda yang nampak di skrin media sosial dan sebagainya tidak sangat mampu menghentikan genosida tu, sehinggalah Donald Trump buat sesuatu atas kepentingan diri dia sendiri. Setelah semua itu Tuan Haji, akhirnya Netanyahu masih lagi di kerusi Perdana Menteri. Akhirnya apa yang dia boleh cakap dekat masyarakat dia dan juga masyarakat dunia ialah, aku boleh bunuh semua ni dan I'm still here. Dan kita tidak membebaskan Marwan Barghouti. Kita tidak mengiktiraf bahawa Palestin ada hak untuk merdeka. Kita dah beri syarat macam-macam, termasuklah kita akan besok tekan Hamas untuk disarm dan langsung tidak ada lawan kita dalam Gaza. Dan kita sebenarnya dalam era ataupun tahap boleh menang segala-galanya. Settlement terus dibina. In the end, selepas 2 tahun, ada naratif yang kita boleh kata Israel berada dalam kedudukan yang lebih kuat dan lebih kukuh. Sekali lagi, bukan yang saya setuju, tapi ini naratif yang juga wujud di luar. Macam mana kita nak imbang positivity kita, optimisme kita dengan realiti yang saya gambarkan tadi, yang juga ada kebenarannya dari segi dia boleh buat segala-galanya, in the end dia still stronger. Dan mungkin dia rasa ada advantage untuk menghentikan seketika genosida ini. Sebab bila tak ada genosida, tekanan rakyat, tekanan orang ramai, tekanan the world population lah akan kurang. Sebab biasalah orang bila dah tak ada genosida, dia akan bagi perhatian kepada benda lain. Dan dia boleh mula penindasan secara senyap-senyap yang dia buat dululah. Okey, kita dah bunuh selama 2 tahun. Selepas ini new normal. Oleh kerana kita dah jadi paria, kita buat new normal, kita senyap-senyap, kita teruskan dengan settlement kita. Gaza ni pun kita dah hancurkan. Kita dah hancurkan. Pembangunan semula ni kita bagi sikit lah, tapi sebenarnya kita masih lagi ada sekatan. So point Syaril ni saya rasa perlu kita ambil kira juga. Bukan saya nak husnuzon ni Tuan Haji, tapi saya dah tengok daripada sejarah Israel perangai ni macam mana. Dia memang tak nak Palestin tu wujud. Full stop. Yep. Satu saya katakan konsistensi masyarakat awam. Sebab kalau kita balik kepada 50 tahun, 77 tahun pembinaan Israel Haram, tak pernah pun dunia berada pada tahap macam sekarang. Sokongan ke atas Palestin meningkat. Memang siapa saja dia akan refer balik 77 tahun apa yang Israel buat di Gaza, apa 58 tahun apa yang saya buat di Tebing Barat. Nak keluarkan gambaran tu daripada fikiran kita untuk menanam keyakinan baru agak susah. Tapi yang penting adalah orang yang berjuang, sama ada rakyat yang akan menekan pemimpin ataupun wujudnya pemimpin seperti Pedro, pemimpin daripada Chile, pemimpin daripada Brazil, Cyril Ramaphosa ni adalah penting. Pemimpin Afrika Selatan Cyril Ramaphosa adalah penting. Bagi membolehkan, sebenarnya kita dah diikat oleh naratif kerana 77 tahun kita lihat benda ni tak selesai. Tebing Barat 58 tahun. Maka siapa yang akan percaya akan ada tahun-tahun yang baik? Kerana kita telah melihat sejarah tahun-tahun yang hitam. Tapi naratif ni kita sebut adalah bergantung bagaimana kita mewarnakannya. Macam saya berada dalam satu kesedaran bahawa setiap hari saya stream untuk memberitahu bahawa sama ada Palestin merdeka ataupun tidak, ini tanggungjawab orang Islam. Berarti kalau kita nak memikirkan satu perkara boleh selesai, maka perjuangan tak ada. Kita bergantung pada penyelesaian tanpa perjuangan. Yang kita nak sekarang ni, kalau kita ada impian Palestin merdeka itu hidup, maka perjuangan kena ada. Tak kira siapa yang memimpin Malaysia besok, dia kena kekal bersama dengan negara seperti Colombia, negara seperti Chile, negara seperti Brazil. OIC mesti firm. 57 negara Islam mesti sentiasa berada bersama. Sebab keadaan dunia sedang berubah. Jangan kita terperangkap dengan mengatakan sejarah dulu Israel tak boleh dipercayai. Sebab sejarah baru sedang ditulis, di mana Israel kehilangan sokongan yang menjadikan dia kuat macam 77 tahun dulu. Itu ada beza dia. Betul. Saya setuju bahawa zaman sudah berubah dan kita perlu ambil kesempatan atas mood masyarakat dunia yang baru. Tapi macam Tuan Haji katalah, kita tak patut hanya melihat kepada sejarah yang negatif dulu. Tapi nak berdepan dengan kaum yang rasa
tanah itu dijanjikan kepada mereka 3,000 tahun sudah ni, susah sikit. Saya fikir kata kalau dulu tak berlaku Perang Dunia Kedua, orang pun fikir dunia akan dikolonialise sampai sekarang. Saya fikir macam itulah, 400 tahun penjajahan kita merdeka. Kita ditawan oleh Jepun. Jepun berundur je 18 tahun kita bawa Honda masuk ke Malaysia dengan melupakan sejarah Jepun. Orang-orang Cina yang paling banyak dibunuh oleh orang Jepun dengan membawa perang Manchuria, akhirnya Bonshu, seorang Cina membawa masuk Honda ke Malaysia. Dan hari ni orang bawa kenderaan Jepun dan pergi ke warung-warung kopi bercerita moyang dia dulu diberi minum air dan ubi kayu, dipijak perut dia oleh Jepun. Tapi dia naik Yamaha, dia naik Honda kan. Sarkastik dia lah. Kan? Dulu kita menganggap British ni adalah penjajah kita apa semua. Betul lah, sekarang semua orang nak pergi UK. Orang semua nak pergi belajar di universiti-universiti terbaik di UK. Sejarah ni anjal. Sejarah ni fleksibel. Ya, mungkin satu ketika nanti kita tak tergamak nak cakap. Faham apa yang KJ cuba sampaikan. Tapi yalah, saya selalu cakap sarkastik macam tu lah. Orang Cina menceritakan bahawa mereka adalah yang termangsa waktu Perang Jepun. Mereka Bonshu membawa masuk kenderaan Jepun yang pertama di Malaysia. Lepas tu orang naik motosikal Jepun, kereta Jepun, pergi cerita dengan megahnya moyang dia dulu kena pijak, bagi minum air, ubi kayu apa semua. Kita masih lagi apa tadi, kelayakan, kedudukan, kekayaan, kediaman, kerjaya, kahwin apa semua kan. Saya selalu jenakakan lah. Tapi saya fikir kata orang-orang yang sentiasa mahukan dunia berubah, apa yang tinggal pada kita kali? Harapan, strategi dan perjuangan. Harapan, strategi dan perjuangan. Kalau kita rasa result dia seperti exam, kita baca dengan rajin dan kita boleh jawab, maka dunia akan menjadikan tempat orang bijak. Tapi dunia tak macam tu. Dia tak, result dia macam tak macam exam. Result dia memerlukan lebih daripada rajin membaca dan menalang fakta. Dia mesti ada sifat saya kata tadi kan. Kita ada iktizam, kita ada perjuangan dan kita konsisten. Kalau tengok daripada trend sekarang, tak pernah siapa jangka pun. 2 tahun dulu waktu genosida, takkanlah kita pernah percaya bahawa 16 negara kesatuan Britain, Eropah France, akan bersama dengan Palestin, Spain, Canada, Australia. bukan hanya bersama tapi dah mengiktiraf Palestin. Palestin merdeka. Cuma itulah kita balik kepada penghalang utama Amerika Syarikat. Tuan Haji ada pandangan tak tentang dinamika dalaman Amerika Syarikat? Adakah di dalam Amerika Syarikat itu sendiri Tuan Haji nampak ada perubahan daripada masyarakat sivil mereka, kesedaran orang muda mereka? Kalau dulu naratif politik di Amerika Syarikat ni kita tahulah didominasi oleh kumpulan-kumpulan dan lobby-lobby yang pro-Israel. Tetapi macam Syaril dengan saya selalu bincang, kita rasa dinamika politik Amerika Syarikat semakin berubah. Malah mungkin akan ada seorang Datuk Bandar Sosialis di bandar New York City. New York City itu antara bandar utama bagi masyarakat Jewish di Amerika Syarikat. Zohran Mamdani. Adakah kita rasa bahawa mood di Amerika Syarikat pun dah semakin berubah? Dan termasuk orang Jewish dan Yahudi di situ? Ya. Satu, sekarang ni kita lihat yang menyokong adalah Eropah. Tapi waktu genosida ni bermula, yang bangkit adalah Amerika. Yang bangkit pertama adalah Columbia University, diikuti Los Angeles University. Pelajar di Amerika yang mulakan dulu. Kemudian dia merebak dan berkesan di Eropah. Ingat, Amerika mulakan dulu daripada zaman Joe Biden, tapi gagal mengubah polisi Biden. Kemudian trend yang dimulakan oleh 202 universiti dan juga college di Amerika ni pergi ke Eropah. Tapi di Eropah dia berjaya. Jadi saya fikir kata salah satu yang kita kena ingat lah, Amerika juga membangunkan generasi yang ada moral. Bukan moral dari segi civilization. Amerika akan mengalami kemurungan moral seperti orang Itali. Saya jumpa orang Itali. Itali salah satu kenapa dia support kuat sumut ni adalah kerana malu daripada orang Spain. Kerana malu daripada orang Sweden. Kerana mereka telah menyokong Palestin. Sebab tu dalam GSF ni, yang paling kita tumpang keberanian dia adalah orang Itali. Sebab dia pergi dengan rasa kemurungan moral kerana kerajaan dia masih lagi berniaga dengan Israel. Kapten kapal, skipper kita ni yang mana Itali ni yang memang sangat daring. Jadi saya jelaskan juga kata, walaupun hari ni Amerika masih lagi dipimpin, saya berani jamin golongan KKK ni di Amerika ni, kalaulah perang ni memberi impak kepada mereka dalam kesan jangka panjang, presiden yang mereka nantikan selepas Trump adalah seorang presiden yang boleh menjamin mereka tidak lagi menjadi negara pelindung Israel hingga ekonomi terjejas.
perang ni juga boleh menjadi modal kepada siapa yang akan menduduki kerusi sama ada mayor, governor, House of Representative, Senate ataupun menjadi presiden. Kalaulah selepas ni rakyat Amerika mula merasakan perang ini menyulitkan mereka. Perang ini menyusahkan mereka. Dan kita kena ingat dulu kita kata AIPAC menguasai keseluruhan. Ini adalah agensi pelobi Israel. Tapi kita kena ingat dalam kedudukan sekarang, trend rakyat Amerika berada dalam media yang dikuasai oleh Israel pun dah berkurangan. Israel kena spend banyak duit. Untuk kick saya punya account di YouTube juga, mereka kena spend banyak duit kan untuk membolehkan semua. Tapi hari ni saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, AIPAC bayar banyak mana pun ke media sosial. Dia tak boleh menanggung keuntungan yang diperolehi daripada habit orang menonton media sosial berdasarkan originality kandungan. Itu kan dia kena ingat. Dan saya boleh bagi tahu kata pilihan raya Amerika yang akan datang selepas Trump ataupun pilihan raya selepas ni untuk Senate dan House of Representatives yang dia tak serentak dengan Presiden tu, saya boleh jamin tokoh-tokoh yang menggunakan isu Trump yang sangat pro-Israel dan kebencian kerana AIPAC yang masuk daripada tahun 66 waktu menyokong Presiden Nixon ni akan berakhir. Kerana setiap tahun dan setiap zaman akan ada Amerika ni berubah. Amerika ni sangat kondusif perubahan dia. Saya ada keyakinan itulah kalau rakyat Amerika mula merasakan KKK mereka kemewahan, kewangan, kedudukan mereka ni terjejas. Kisah parti-parti yang menyokong Israel dan sentimen menjadikan, ingat orang Israel ni dibenci oleh Nazi dulu adalah kerana apa yang mereka lakukan di Amerika sekarang. Menguasai ekonomi Jerman, menguasai ekonomi Eropah. Senang nak tiup semangat untuk membunuh orang-orang Holocaust ni kerana perangai dia tu. Dan mereka kena ingat ini boleh berulang dalam sejarah Amerika. Kalau mereka masuk dan kelihatan menjadi sangat berkuasa dalam bumi Amerika, mereka akan terhalau dan akan dihukum sekali lagi. Sama seperti World War II. Kita tengoklah Syara sejauh mana pengundi pada pilihan raya separuh penggal di Amerika Syarikat akan menghantar isyarat. Ya, sebab kita tahu bahawa Kongres, ahli-ahli Kongres ni dia delay effect. Dia belum lagi tengok kesan dia sebab belum berlaku lagi pilihan raya. Sebab tu masih lagi sebahagian besar daripada senator dan juga ahli-ahli House of Representatives di Amerika Syarikat ni masih lagi totok bersama dengan Israel. Tapi kita tengok, saya nak tengok sama ada kumpulan progresif di Amerika Syarikat yang menyokong Palestin ini cukup kesatuan untuk organize diri mereka. Takut dia orang tak organize. Yang paling organize di Amerika Syarikat ni Tuan Haji adalah kumpulan kanan. Macam kita tahulah kumpulan kanan. Charlie Kirk semua ni lah. So kita tengok sebab selagi Kongres ini tak rasa kedudukan mereka terancam, mereka akan terus memberi sokongan yang tokok kepada Israel. Tuan Haji, mungkin yang antara yang akhir daripada saya nak menumpang optimisme Tuan Haji lah dalam sejam kita berborak ni kan. Satu, adakah Tuan Haji melihat the last frontier adalah gerakan pro-Palestin ataupun simpati pada Palestin dalam masyarakat Israel itu sendiri? Saya rasa itu yang kita boleh lihat sebagai the last one kalau benda tu ada. Dan mungkin orang akan nampak benda ni pelik untuk kita bangkitkan. Tapi ada satu akaun Instagram yang saya follow, Standing Together. Mungkin tak pasti Tuan Haji. Standing Together ni satu NGO KJ, antara mereka yang dalam Israel dan juga dalam Palestin. Orang Israel dan orang Palestin yang mahukan keamanan. Kita lihat satu movie No Other Land yang memenangi Oscar, yang juga diterbitkan bersama oleh orang Israel dan juga orang Palestin. Mungkin ni saya yang jenis sukakan keamanan, mahukan penyelesaian tanpa kita ada konflik berpanjangan dengan walaupun lawan itu pada hari ini kejam, tapi kita harap satu hari dia tidak begitu. Tuan Haji nampak tak benda tu boleh berlaku dalam jangka hayat kita? Dan kedua, soalan paling simple, adakah Tuan Haji rasa dalam hayat Tuan Haji akan melihat negara Palestin yang merdeka? Saya fikir saya tak boleh jawab di dalam garis tengah lah, sebab saya memang beriltizam untuk melihat Palestin merdeka. Pandangan saya, narratif saya ni mungkin terlampau optimis. Tapi saya selalu percayalah kalau orang bercita-cita, perkara yang berada di bawah tahap rendah kita kena buat pada tahap yang tertinggi. Dan saya pun percaya bahawa tuan-tuan kena ingat, Zionis ni menjadi begitu kuat selagi dia boleh memberi makan kenyang kepada orang-orang Israel. Kerana tuan-tuan kena ingat bahawa Israel ni dia ada satu peribahasa dia yang sangat lunak. Yang masuk syurga tinggal di Baitul Maqdis, yang akan masuk neraka tinggal di Tel Aviv. Sebab yang Tel Aviv ni dipanggil sebagai Yahudi yang datang untuk mendapatkan keuntungan dari segi perniagaan ni. Zionis dia dibangunkan oleh golongan material.
Ortodok yang betul-betul nakkan sebuah tanah yang dipanggil sebagai the promised land ni apa semua adalah minoriti. Cuma untuk membina naratif, pengaut keuntungan dan Yahudi-Yahudi yang datang daripada perangai Venice yang ditulis oleh Shakespeare, Yahudi yang datang daripada mereka yang nak mengaut atas nama Israel keuntungan ni, mereka juga akan ada limitasi. Mereka juga akan ada limitasi apabila Israel bukan lagi sebuah negara pelaburan yang menguntungkan. Jika perang ini menjadikan kewangan mereka di Israel merugikan, mereka akan keluar. Kerana Israel yang dibina sekarang adalah Israel yang dibina oleh golongan yang mahukan sebuah negara yang menghasilkan keuntungan. Ortodok ni kecil. Partisas ni semua kecil. Cuma mereka boleh berlindung kerana doktrin Zionis ni yang bersembunyi di balik mengaut kekayaan ni meletakkan agama dan bangsa sebagai perkara utama. Sedangkan sebanyakkan kalau saudara pergi dan lihatlah kalau akhirnya Israel bukan sebuah negara yang menguntungkan, semua Yahudi ni akan balik dan kemudian memegang balik pasport Kanada dia, pasport Amerika dia, pasport negara-negara yang boleh memberikan dia keuntungan. Jadi kewangan mereka kuat adalah kerana lobby yang dibawa oleh Zionis yang menganggap Israel masih sebuah negara yang menguntungkan mereka. Saya pendirian saya macam semua tahulah berbeza sikit lah dengan Syariel. Kalau Syariel lebih kepada seorang yang mengharapkan keamanan. Kita semua mengharapkan keamanan. Jangan salah faham Haji. Saya bukan orang yang tidak mengharapkan keamanan, tapi saya lebih hawkish lah. Saya lebih agresif pendirian saya. Sebab apa yang disebut oleh Tuan Haji tadi, dia ada dua perkara yang memberi semangat kepada Zionis. Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah the promised land. Dua-dua ni sekarang ni terkait. Walaupun kumpulannya berbeza, tetapi terkait. Dan bagi saya, untuk kumpulan kedua, the promised land, mereka tak akan berhenti. Sebab itu memang perjuangan akhirat mereka. Betul. Sebab dunia tak akan tamat selagi mereka tidak dipulangkan kepada promised land. Itu memang dia punya agama dia. Dan yang kedua, bagi saya lah, Haji, sebab kita tengok realiti ekonomi dunia. Walaupun sekarang ni Israel sudah menjadi negara paria, tetapi di belakang tabir semua headline genosida dan sebagainya, negara-negara yang masih lagi berdagang dengan Israel, syarikat-syarikat yang masih lagi melabur dalam Israel, dia tak akan berhenti. Betul. Dia tak akan berhenti. Betul. Jadi kejayaan Israel ni sebagai sebuah kuasa ekonomi akan, saya rasa, terus disokong oleh negara-negara yang berdagang dengan mereka dan syarikat-syarikat yang berlabur dengan mereka. Sebab itu saya nak berkongsi optimisme Tuan Haji, tetapi saya agak realistik lah. Tapi kita harap yang terbaik. Kita harap yang terbaik untuk terutamanya untuk Palestin, tetapi untuk semua yang ada di kawasan tersebut. Sebab kita tak nak tengok perang berlaku. Betul, insyaAllah. Dan akhirnya kemenangan tu milik Allah lah. InsyaAllah. Dan macam Tuan Haji selalu pesan, tugas kita adalah berjuang. Bukan kita nak syaratkan kena menang baru kita berjuang. Betul. Okey, Tuan Haji, terima kasih kerana bersama dengan KS. Mungkin boleh kembali lagi. Mungkin pada masa yang akan datang kita boleh bincang tentang tamadun-tamadun lain juga selepas ni. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih. Ya.